Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang berusaha Puan Pengerusi, yang berusaha Puan Wahidah, KPP Unit Pembelajaran Berkeperluan Khusus BPSH, melihat kepada perkembangan pembelajaran murid orang asli di seluruh negara. Tak lupa juga kepada tuan rumah kita lah pada sesi ini, iaitu dari JPN Selangor. Kami dari beberapa negeri dan termasuk Sabah Sarawak telah menggariskan 3 isu ataupun cabaran mengikut mata pelajaran. Sebagaimana KPI ketiga untuk murid orang asli dan pribumi ini melibatkan 3 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Kita merujuk kepada data pentaksiran bilik darjah yang dilaporkan untuk pertengahan sesi akademik tahun 2025-2026, yang mana data ini kita telah verifikasi semasa sesi pembengkelan di BSTP KL. Sasaran kepada intervensi yang kita gariskan sebentar tadi melibatkan 3 entiti. Yang pertama, intervensi kepada guru-guru, pemantauan, refleksi dan FUFT, follow up dan follow through daripada pegawai DPPD dan JPN. Yang kedua, kita akan perkasakan pegawai SIC Plus, kedua-dua bidang lah, bahasa dan matematik, dari segi pelaksanaan PDP yang sesuai untuk disampaikan kepada guru di sekolah. Dan yang ketiga, kepada pemulihan khas ni, kerana mereka menyediakan murid yang baiklah untuk kita ambil perkembangan tahap penguasaan PBD mereka. Kita bergerak bersekali jugalah. Kalau di JPN Kelantan kita pergi, dan di samping pemulihan khas kita juga libatkan untuk program PLAN. Kerana semua sekolah murid orang asli ini terlibat dengan program PLAN juga, dan saya mohonlah kepada rakan-rakan di pemulihan supaya teruslah dengan khidmat tuan-tuan dan puan-puan memberi sokongan kepada murid-murid di sekolah asli. Peranan tuan-tuan juga sangat besarlah kepada kami untuk kita bergerak bersama-sama. Dan sebagai penutupnya pengerusi, sebenarnya yang paling penting ialah peranan guru dalam kelas. Cikgu yang berhadapan dengan muridnya. Kita buatlah macam mana di atas sini pun, yang paling tahu secara tepat kecenderungan kaedah pembelajaran murid melalui reputasi cikgu dengan murid. Cikgu perlu wujudkan satu keadaan murid meminati guru dulu secara reponya, biar murid tertunggu-tunggu untuk cikgu tu masuk mengajar mereka. Beli jiwa, Cik Mak kata lah, beli jiwa dulu dah. Saya pergi ke SK Sri Permai, cikgunya sangat baik dengan murid-murid. Cikgu tu sampai boleh bercakap bahasa Temiar. Ada juga buat inovasi di SK Sri Permai, menggunakan alat-alat biasa saja untuk murid boleh membaca dan membina ayat. Saya harap cikgu-cikgu semua di dalam kelas akan menyampaikan hasrat kementerian melalui pedagogi mereka. Kita di jabatan dan PPD pun tak pergi selalu ke sekolah, ada batasannya juga untuk kita sampai. Dan kita sangat mengharapkan, dan apabila kami berkunjung ke sekolah pun, inilah perkara yang paling kita tekankan, cikgu dulu buat apa yang terbaik untuk murid. Setakat ini sahaja pembentangan daripada unit murid orang asli dan pribumi. Sekian, terima kasih.